Tuntutan RM700 untuk tahun 2026 ini telah pun boleh mula dilakukan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan tuntutan RM700, sebenarnya bukan hanya RM700, ada lagi satu bahagian iaitu RM8,000, yang mana kedua-dua tuntutan ini telah pun boleh mula dilakukan untuk tahun 2026. Mungkin baru-baru ini, beberapa hari kebelakang ini, anda ada terima mesej mengatakan anda layak untuk tuntutan RM700 dan RM8,000 ini. Sesetengah pihak mungkin telah pun faham berkaitan dengan tuntutan untuk bantuan ini dan sesetengah pihak mungkin masih lagi keliru. Sebenarnya tuntutan ini telah pun berlanjutan selama beberapa tahun. Tahun 2025 pun ada dan tahun 2026 seperti dinyatakan sebentar tadi telah pun dibuka tuntutan ini untuk dilakukan bagi mereka yang berkelayakan. Okey, tuntutan yang dimaksudkan adalah tuntutan MySalam. MySalam ini konsepnya adalah lebih kurang sama seperti insurans, cuma perbezaannya anda tak perlu pun bayar apa-apa asalkan anda lulus STR 2026. Anda berkelayakan untuk berada di bawah MySalam, bermakna anda layak untuk menuntut RM700 ataupun RM8,000 tadi. Okey, apakah RM700 dan RM8,000 yang dimaksudkan ini? Okey, ada dua manfaat sebenarnya di bawah MySalam ini. Yang pertama adalah manfaat hospitalisasi, yang kedua adalah manfaat penyakit kritikal. Jadi untuk manfaat hospitalisasi ini sebenarnya bagi mereka yang berkelayakan, kalau katakanlah anda sakit dan anda dimasukkan ke ward, ingat tu, sakit dimasukkan di ward, tinggal di ward. Okey, syarat wajibnya harus tinggal di ward. Jadi untuk setiap hari yang anda tinggal di ward itu, anda layak untuk menuntut RM50 dengan jumlah maksimum 14 hari sahaja. Ingat tu, RM50 setiap hari, maksimum 14 hari. Jadi RM50 darab dengan 14 hari, anda akan dapat RM700. Itu adalah jumlah maksimum setahun yang boleh dituntut kalau katakanlah anda masuk ke ward. Kalau anda tinggal di ward lebih daripada 14 hari, maksimum yang boleh dituntut pun adalah RM700. Kerana seperti dinyatakan sebentar tadi, untuk manfaat hospitalisasi ini hanya sehingga 14 hari, bermakna hanya sehingga RM700 setahun sahaja. Ada sesetengah perkara tidak termasuk dalam manfaat hospitalisasi ini, sebagai contoh kalau katakanlah mengandung. Jadi akibat daripada mengandung ini anda sakit, mungkin dimasukkan ke hospital, jadi yang itu tidak boleh dituntut di bawah MySalam ini. Dan begitu juga kalau katakanlah bagi kes-kes yang anda cederakan diri anda sendiri, yang ini pun tidak akan di-cover, anda tidak akan layak untuk menuntut RM50 sehari sejumlah maksimum 14 hari ini. Jadi untuk tuntutan, kalau katakanlah anda dimasukkan ke ward tahun 2026 ini, anda boleh menuntut 50 hari dengan cara menghantar tuntutan tersebut di platform MySalam, iaitu di mysalam.com.my. Antara perkara yang perlu anda lakukan sewaktu menghantar permohonan adalah nama penaung pesakit ataupun orang yang dilindungi, kemudian nombor kad pengenalan pesakit atau orang yang dilindungi, tarikh kemasukan ward dan tarikh keluar ward, diagnosis, COP rasmi yang lengkap dan jelas oleh doktor yang merawat beserta dengan tanda tangan. Dan anda juga perlu menghantar sesalinan kad pengenalan anda depan dan belakang serta surat discharge yang mengandungi informasi seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi itu adalah untuk manfaat hospitalisasi, manfaat yang pertama yang berada di bawah MySalam ini. Yang kedua manfaat yang anda layak untuk tuntut di bawah MySalam ini adalah manfaat penyakit kritikal. Kalau katakanlah anda terkena mana-mana penyakit kritikal daripada 50 senarai yang diletakkan, yang dinyatakan dalam mysalam.com.my, anda layak untuk menuntut RM8,000 sekali seumur hidup. Ingat tu, RM8,000 sekali seumur hidup. Kalau katakanlah anda terkena penyakit kritikal daripada mana-mana 50 penyakit kritikal yang disenaraikan, tahun lepas anda dah tuntut RM8,000 di bawah manfaat penyakit kritikal ini, anda tidak lagi layak untuk menuntut pada tahun ini kerana tuntutan hanya boleh dilakukan satu kali saja seumur hidup, RM8,000 tersebut.
Jadi kalau anda masih lagi belum menuntut dan anda terkena mana-mana penyakit kritikal daripada 50 senarai yang dinyatakan, anda boleh menghantar tuntutan anda juga menerusi platform rasmi MySalam iaitu di mysalam.com.my dengan melampirkan sekali dokumen sebagai contoh salinan kad pengenalan depan dan belakang, borang penyakit kritikal ataupun CI. Sila pastikan maklumat berikut diisi oleh doktor yang merawat pada borang CI: nama penuh pesakit, orang yang dilindungi, nombor kad pengenalan pesakit ataupun orang yang dilindungi, COP rasmi yang lengkap dan jelas oleh doktor yang merawat beserta dengan tanda tangan, kemudian butiran penyakit yang berkaitan. Okay, secara asasnya yang layak untuk MySalam ini seperti dinyatakan sebentar tadi adalah mereka yang diluluskan STR 2026. Tapi ada syarat lain sebenarnya yang telah pun ditetapkan untuk MySalam ini. Untuk kategori isi rumah sebagai contoh, yang layak adalah pemohon dan juga pasangan. Sebagai contoh, kalau katakanlah pemohon STR 2026 di bawah nama suami, jadi isteri juga layak di bawah manfaat MySalam ini, dan umur haruslah di antara 18 tahun ke 65 tahun. Okay, untuk kategori individu pula, yang layak adalah mereka yang berumur 18 tahun ke 65 tahun. Jadi kalau katakanlah untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun itu, iaitu memang dah termasuk dalam kategori yang layak untuk menuntut MySalam. Manakala untuk kategori warga mas pula, yang layak hanyalah yang berumur 60 tahun ke 65 tahun sahaja. Selepas 65 tahun, tidak lagi layak untuk manfaat MySalam ini. Untuk kategori OKU pula adalah yang berumur 18 tahun ke 65 tahun juga. Jadi guys, untuk menyemak maklumat berkaitan dengan MySalam ini dan juga kelayakan, anda boleh pergi ke mysalam.com.my. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.